Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Pigelia. Di sini adanya kelas untuk membuat sambal ikan bilis garing. Ada start dah ni. Ni caranya. Rebus sekejap je, jangan lama. Bilis tu basah tak? Basuh. Basah. Basuh dulu, basuh rebus. Terakhir dia letak cuka. Boleh kan kat? Boleh. Letak cuka. Oh, satu. Nanti dia punya resepi bagi ya? Nanti saya bagi resepi. Itu berapa banyak lah Kak Yam? 3 dan 3 sudu. Letak 4 sudu. 4 sudu. Tak masam ke nanti? Sekejap je dah tu. Sebab saya dah guna air panas kan. Ikan bilis apa namanya? Ikan bilis dah siap kopek dah. Warna putih dia mesin. Ikan bilis lain tak boleh? Boleh. Ikut cita rasa. Biasa kelas saya lepas-lepas, saya tak. Jujur kelas yang lepas-lepas saya dah buat, dah goreng ikan bilis, saya tinggal ajar cara gaul je. Tapi hari ni special. Saya tunjuk daripada mula. Sekejap, saya bagi rasa. Saya ada bawa. Kilo punya. Okey, ni setengah kilo. Ni setengah kilo. Setengah kilo 4 sudu apa? Cuka. Nanti di akhir kelas, mungkin petang, saya edit dulu. Nanti saya akan forward dalam tu. Ini versi dapur lah. Dapur rumah kita ni. Yang lepas-lepas versi ni ada. Buat sampai kilo. Bawang putih kan ni? Yang tu bawang putih. Oh, dia suruh rasa ikan bilis ni. Boleh rasa semua. Sebab yang semua tu style goreng saya letak cuka. Macam ada halia. Yang halia tu saya rendam sekejap dengan air cuka. Lepas tu saya goreng. Lah, tu saya kata entah dia betul kan. Kak Yam berapa lama nak kena buat ni Kak Yam? Sekejap tu. Tunggu bila dia mendidih dah sebab saya guna air panas kan. Kita letakkan dalam sikit. Oh, ikan bilis tu kita rebus dulu Mana bawang putih pun nak goreng seperti ni juga. Tak. Bawang putih dengan halia saya parut. Lepas tu kita rendam dengan air biasa. Dah basuh bersih, rendam dengan air biasa. Lepas tu letaklah cuka. Banyak mana. Oh, cuka letak juga. Letak juga waktu kita rendam tu. Rendam dalam 10 atau 15 minit. Kita toss. Baru kita gaul dengan tepung beras. Kita goreng. Tapi ini bilis garing. Saya tak suka dengan rasa kita gaul kat sini. Tapi kalau buat roti ni lain lah. Saya buat cara lain. Saya buat macam mana kita buat krepek tu sama je. Dekat garing saya curah dalam 2 sudu air garam. Oh, jadi garing. Nak bagi naik lemak dia tu. Lemak tu bagi garing. Lemak, rasa lemak ni. Oh, sedap kita makan rasa semacam. Ikan besar pun Macam mana kita? Saya ada yang 2 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang versi pedas, ada yang versi tak pedas, ada yang versi sah. Saya kira cukup dah. Lebih suka bagi kita guna air panas kan cukup. Dan itu suka bagi sikit. bawang putih. Tu sampai kering lah. Tak payah tunggu kering. Oh, tak payah. Di meja saya pakai ini dulu tadi. Tolong ke? Tak apa. Letak atas apa kursi boleh tu. Saya ikan bilis. Tu kalau ada orang daun sedap pun. Sebab kita nak goreng ikan bilis. Yang bilis kena banyak minyak. Tapi disebabkan masa terhad, saya dibagi masa sampai petang. Jadi saya guna bawang goreng yang dah siap. Tapi bawang goreng yang dah siap kena pastikan bawang tu betul-betul bawang tu garing lah. Sebab kadang dekat kedai Yang gemar terus 10 minit. Terus gaul dengan tepung goreng. Tepung beras. Tak nak pun boleh. Nak pun boleh. Tapi tepung beras lagi garing. Lagi garing. Tak, sikit je. Nama penuh dia ke? Nama dia je. Okey, tepung beras,
Guna Nombor cap telefon. teratai ya. Sebab kalau yang cap gajah, cap apa tu, tepung beras dah bercampur dah. Ada campuran. Cap gajah. Gajah. Tidak teratai. Ni cap teratai. Gajah. Mana nak carinya banyak gajah. Ada. Dekat kedai Aceh ada. Ada cap teratai. Ada sekarang ni cap pokok pun ada. Tapi nak cap rata. Saya nak cap teratai lah. Kalau tak ada bantai Ada dia cap gajah apa pun. 3, gajah 1 juga. Gajah 3, gajah dia terus goreng. Nampak dia simple kan tapi kehidupan tak tak. Tak, dia nanti bila dia garing dia akan berdry. Jadi tak boleh letak banyak biasa saya goreng. Aku tenggelam aja je. Cikgunya, kalau buat ikan masin yang bulu ayam tu boleh tak? Boleh. Untuk hilangkan rasa masin. Lepas tu, waktu menggoreng saya gaul di sini. Kalau aku tak nak hilangkan rasa masin pun. Tapi saya kan, kalau buat untuk kenduri, ikan masinnya banyak. Manalah dia tengok nak ambil air beras. Saya ambil beras 1 cawan, saya blend. Terendam. Tak. Betul dia jadi kurang masin. Beras 1 cawan, saya ambil sekata. Oh blender tak ada campur-campur beras. Tak ada. Secukup rasa blender. Blender. Sebab Bila secukup dia- rasa kan kasar. dia- Bila kita gaul, dia tak sekata. Campur. Belum. Campur beras saja. Oh, ini maknanya nanti dah angkat dah buat sambal pun masukkan ni. Nah kalau kita tak blender kan dia macam betul-betul sikit kan. Kadang ada masin dia letak. Dia kena kat blender. Okey. Ada yang kedua, tak ada yang pedas. Okey, jadi dah Pedas tau. sudah jadi kalau pedas. Crispy. Kalau Acik nak buat sendiri, Okey, boleh? nanti ajar Buat sendiri. Dia cili tu kalau kita nak buat sendiri. blender dia nak dia blender dia. Blender satu. Blender kering je. Blender kering tapi dia macam ni, ada 2 pilihan untuk kita buat cili flake. Pertama, kita goreng dulu cili tu. Sambal yang dulu-dulu saya tak guna cili flake. Saya buat sendiri tapi semalam banyak problem dan sangat saya cili lagi. Yalah. Kalau yang itu kita boleh agak cili dia pedas ke tidak. Dia macam ni. Kalau ambil yang tak pedas tu, yang gemuk-gemuk. Yang tu. Merah Dia hanya Dia straight dia, dia tak ada kedut. Dia tak ada kedut. Tapi kalau yang kedut, Pedas. Kecil aja tapi pedas. Ini mau boleh buat garing. Kalau kau goreng dia tadi. Dapat ilmu dia. Saya ni jauh datang juga kan. Walaupun saya buat dia saya pernah buat kelas nak siap. Orang yang sampai teman. Ini kita duduk ada buat jadi kita encourage cepat nak. Cepat goreng. Mana ada takut. Saya saja je buat. Dia nak suruh kita rasa. Nak suruh rasa dan goreng pertama. goreng pertama nanti saya akan ajar untuk lebih rangup daripada tu. Untuk rasa saja. Nah, ada nak rasa lagi. Dah tadi saya dah rasa. Sebab kalau saya tak buat gagal, nanti orang dekat rumah ingat semua okey. Perjumpaan pertama memang saya akan buat gagal. Kan? Ada yang saya sikit kan? Okey. Sebab tu bila kita toast dekat rumah kalau kita buat, kita toast jangan terus letak satu kali. Maksudnya goreng pertama dengan goreng kedua jangan terus campur. Kita harus rasa dulu. Seandainya macam ni, Kali empat pun sama kan? kita goreng kali pertama. Ya, kenapa orang tanya, kenapa cikgu buat macam tu? Sebenarnya, nanti dekat rumah, pasti akan goreng misal gagal. Gagal.
Kita sedukkan dia dalam masa 10 minit, nanti baru kita gaul. Kalau ada ubi tu keluar, bos saya nak beli Sekilo. sama. Tapi ini saya buat setengah kilo je. Saya buat demo sebab saya dah pernah buat 3 kilo, dah pernah buat 2 kilo. Jadi resepi ni saya tunggu untuk setengah kilo untuk di rumah. Kalau yang untuk bisnes baru saya buat banyak. Saya nak ada sukatan bisnes. Kalau sukatan bisnes nanti saya bagi. Untuk masa harian. Tapi sukatan bisnes nanti saya kena edit balik sebab saya ajar hari ni yang rebus dulu baru saya goreng. Sebab sukatan bisnes yang saya ajar kelas lepas, saya suruh peserta saya basuh, toskan, goreng atau jemur sekejap baru goreng. Tapi kali ni saya guna special sikit, dekatkan sikit. Dia lebih rangup. Boleh hancur, picit pun hancur ya. Sebab kita rebus letak cuka sekejap. Dan ikan bilis ni dah tak rasa masin. Tak apa, nanti saya akan edit. Saya hantar 2 resepi. Resepi yang untuk di rumah dan juga resepi untuk bisnes. Cuma kepedasan tergantung rasa masing-masing. Saya akan ikut resepi yang asal, cuma saya ubah cara merebus. Ini kalau kita blender untuk masak kuah pun boleh tidak? Jangan. Kalau untuk masak kuah, kita guna je lah yang tak payah blend. Ini saya blend sebab dia masuk sekata dan juga gula acid. Kalau siapa tak nak beli gula acid, kalau rajin, gula pasir ada tapi blend. Bagi hancur. Gula icing ni, dia rasa dia lain. Gula icing. Saya biasanya ini senduk nasi kan? Sering. Okey, nanti kita senduk nasi kan? Banyak. Tak. Siap. Ini setengah kilo ikan bilis. Bawang goreng pun setengah kilo. Tak banyak. Tak banyak. Ni bawang goreng kecil ya. Bawang ni kan. Bagi bawang dia. Ni saya bag dia, cik. Saya nak bag kosong dia. Betul macam gitu. Sebab tengok saya cakap, ikan bilis kalau kelas saya memang banyak ikan bilis. Bukan semata bawang macam dekat pasar lain. Sebab tu kita boleh up market. Dia 4 musim, dia 3 musim. Atas kita lah. Atas kita. Yang hot sangat pedas, kalau nak rasa saya boleh bagi rasa. Extra pedas saya. Extra pedas. Tapi ini saya buat medium. Jadi saya masukkan, tengok senduk ya. Satu, dua. Saya letak 2 je. Sebab cili flake ni kadang-kadang datang dengan 3 senduk. 4 senduk saya tak pandai. Gula icing. Saya letak 2 senduk. Gula kasar. Gula kastar. Gula sama banyak dengan cili Saya letak sama banyak. Kalau kuantiti besar pun macam tu lagi. Saya letak 1 senduk dulu. 2 senduk juga. Dua dulu. Okay, banyak juga. Sebab ikan bilis tak ada rasa tak? Ikan bilis kita Ikan bilis dah kosong dah. Ikan bilis dia kosong. Wah, kering gila. Tak ada nampak lah. Rasa tu rakyat. Biasa saya gaul dengan kuali, yang ni saya gaul dengan tadi itu makan biasa. Untuk ni kita buat untuk di rumah lah. Dah siap Tapi dia. nanti kuantiti atas ni dia rasa sedap. Kalau kena anak Pembuatan sambal jadi ikan bilis dah siap. kita buat Video hari macam ni contoh buat banyak video ni. hari ni dulu sampai sini.
subscribe, komen, like, share. Nanti kalau nak resipi penuh kita akan letak dekat description. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Geng sambal. Wow.